Salam sejahtera kepada semua. Saya ialah Ong Bu Siong. Hari ini saya tidak bercakap sebagai seorang jurujual, tetapi sebagai seorang ahli psikologi yang sangat mengambil berat tentang perkembangan otak manusia, terutamanya perkembangan otak kanak-kanak. Sesuatu yang anak kita ambil setiap hari sejak mereka kecil, iaitu air yang mereka minum. Hari ini kita akan melihat bagaimana sesuatu yang nampak sangat biasa ini sebenarnya boleh memberi kesan kepada kesihatan otak anak kita. Mari saya tanya satu soalan kepada ibu bapa semua. Jika kita mahu anak kita berjaya dalam hidup, apakah perkara pertama yang kita fikirkan? Biasanya, jawapan yang kita dengar ialah saya mahu anak masuk sekolah terbaik. Atau kita fikir tentang kelas tambahan. Ada juga ibu bapa yang sangat prihatin tentang makanan tambahan dan vitamin. Semua ini memang penting. Tetapi jarang sekali kita mendengar ibu bapa berkata, saya mahu pastikan air yang anak saya minum setiap hari benar-benar selamat. Sedangkan air adalah sesuatu yang anak kita minum setiap hari, sepanjang hidup mereka. Ramai ibu bapa sebenarnya sangat teliti dalam banyak perkara. Contohnya, mereka memilih susu yang terbaik. Mereka memilih sekolah yang terbaik. Mereka memilih makanan yang sihat. Tetapi ada satu perkara asas yang kadang-kadang kita tidak fikir secara mendalam, iaitu air yang diminum oleh anak setiap hari. Cuba bayangkan, jika seorang anak minum air beberapa kali sehari, dalam setahun mereka mungkin minum ribuan gelas air. Dan sepanjang kehidupan mereka, jumlah itu menjadi sangat besar. Jadi, kualiti air yang mereka minum sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting untuk kesihatan jangka panjang. Sekarang, mari kita lihat satu fakta yang sangat menarik tentang tubuh manusia. Tubuh manusia sebenarnya terdiri kira-kira 70% air. Tetapi yang lebih menarik ialah ini. Otak manusia terdiri kira-kira 73% air. Ini bermakna hampir 3/4 daripada otak kita adalah air. Apa yang kita minum sebenarnya boleh memberi kesan kepada persekitaran biologi dalam otak kita. Dan apabila kita bercakap tentang kanak-kanak, perkara ini menjadi lebih penting. Kerana otak mereka masih sedang berkembang. Sekarang saya ingin berkongsi satu kajian yang agak mengejutkan. Kajian menunjukkan bahawa manusia hari ini boleh menelan mikroplastik setiap minggu. Mikroplastik ialah partikel plastik yang sangat kecil. Dan jumlah yang dianggarkan masuk ke dalam badan manusia setiap minggu bersamaan dengan kira-kira satu kad kredit plastik. Bayangkan jika ini berlaku setiap minggu, dalam sebulan, dalam setahun. Dan kita perlu bertanya satu soalan penting. Jika orang dewasa pun terdedah kepada perkara ini, bagaimana pula dengan kanak-kanak yang otaknya masih sedang berkembang? Inilah sebabnya kita perlu mula memberi perhatian kepada kualiti air yang kita minum setiap hari. Sekarang kita masuk kepada satu isu yang semakin banyak dikaji oleh para saintis di seluruh dunia, iaitu mikroplastik. Mikroplastik ialah partikel plastik yang sangat kecil. Ia boleh menjadi begitu kecil sehingga kita tidak dapat melihatnya dengan mata kasar. Masalahnya ialah, apabila partikel plastik ini terlalu kecil, ia boleh masuk ke dalam tubuh manusia. Kajian terbaru menunjukkan mikroplastik boleh ditemui dalam darah manusia, organ dalaman, bahkan dalam tisu otak. Ini menunjukkan bahawa bahan yang kita tidak nampak boleh bergerak dalam sistem tubuh manusia. Dan ini menimbulkan satu persoalan yang sangat penting. Jika mikroplastik boleh masuk ke dalam tubuh manusia, apakah kesannya kepada otak kanak-kanak yang sedang berkembang? Dalam psikologi perkembangan, ada satu fakta yang sangat penting. Otak kanak-kanak berkembang paling pesat pada usia awal kehidupan. Dalam tempoh ini, otak mereka sedang membina sistem yang akan digunakan sepanjang hidup. Setiap pengalaman, setiap pembelajaran, setiap interaksi, semuanya membentuk struktur otak mereka. Sebab itu usia kanak sering dipanggil sebagai Golden Period of Brain Development. Apa yang berlaku dalam tempoh ini boleh memberi kesan kepada cara anak belajar, cara mereka berfikir, bahkan cara mereka mengawal emosi. Dalam otak manusia terdapat berbilion sel saraf yang dipanggil neuron. Neuron ini tidak bekerja secara bersendirian. Mereka berkomunikasi antara satu sama lain melalui sambungan yang dipanggil sinaps. Sambungan ini ibarat jaringan komunikasi dalam otak. Setiap kali anak kita belajar sesuatu,
contohnya membaca, mengira atau memahami sesuatu konsep, sebenarnya neuron dalam otak mereka sedang membina sambungan sinaptik baru. Lebih banyak sambungan yang terbina dengan baik, lebih kuat keupayaan otak mereka untuk belajar dan memahami dunia. Sambungan sinaptik ini bukan sekadar proses biologi biasa. Ia sebenarnya menentukan banyak perkara dalam kehidupan anak. Contohnya, keupayaan mereka untuk berfikir secara logik, keupayaan mereka untuk belajar di sekolah, keupayaan mereka untuk mengingat maklumat dan juga keupayaan mereka untuk mengawal emosi. Dengan kata lain, perkembangan sambungan dalam otak ini adalah asas kepada potensi masa depan anak. Sebab itu, pakar kesihatan dan pakar psikologi sangat menitik beratkan faktor persekitaran yang boleh mempengaruhi perkembangan otak. Sekarang kita kembali kepada satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan harian kita, air yang kita minum. Air kelihatan jernih. Tetapi kadang-kadang bahan yang terdapat dalam air tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Contohnya, logam berat, bakteria, bahan kimia, mikroplastik. Bahan-bahan ini boleh masuk ke dalam tubuh manusia melalui air minuman. Sebab itu, persoalan yang sangat penting untuk ibu bapa ialah, adakah air yang diminum oleh anak kita benar-benar bersih dan selamat? Kerana air bukan sesuatu yang kita minum sekali-sekala. Anak kita meminumnya setiap hari, sepanjang hidup mereka. Mari kita lihat satu contoh bahan yang sering dibincangkan dalam kajian kesihatan, iaitu plumbum. Plumbum dikategorikan sebagai neurotoksin. Neurotoksin bermaksud bahan yang boleh memberi kesan negatif kepada sistem saraf dan otak. Kajian menunjukkan bahawa pendedahan kepada plumbum boleh menyebabkan beberapa kesan serius kepada kanak-kanak. Contohnya, penurunan IQ, masalah pembelajaran dan juga kesukaran mengawal emosi. Perkara yang penting untuk difahami ialah ini. Otak kanak-kanak masih dalam proses perkembangan. Jadi mereka lebih sensitif terhadap bahan-bahan seperti ini berbanding orang dewasa. Apabila otak kanak-kanak terjejas, kesannya biasanya muncul dalam bentuk tingkah laku dan pembelajaran. Contohnya, kanak-kanak mungkin menjadi sukar fokus di dalam kelas. Mereka mungkin mengalami emosi yang tidak stabil. Dan akhirnya, ia boleh memberi kesan kepada prestasi akademik. Kadang-kadang ibu bapa fikir ini hanya masalah disiplin. Tetapi, dalam psikologi perkembangan, kita tahu bahawa faktor kesihatan dan persekitaran juga boleh memainkan peranan. Sebab itu, pakar kesihatan semakin menekankan kepentingan persekitaran yang selamat untuk perkembangan otak kanak-kanak. Dalam bidang kesihatan, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sesuatu bahan mungkin berbahaya kepada tubuh manusia, langkah paling bijak ialah mengurangkan pendedahan. Kita mungkin tidak dapat mengawal semua perkara dalam dunia. Tetapi kita boleh mengambil langkah untuk mengurangkan risiko. Inilah pendekatan yang digunakan dalam banyak bidang kesihatan awam. Bukan menunggu sehingga masalah berlaku, tetapi mencegah sebelum ia berlaku. Sebagai ibu bapa, kita sebenarnya tidak dapat mengawal semua perkara dalam kehidupan anak. Kita tidak boleh mengawal sepenuhnya. Pencemaran udara, makanan yang dijual di luar dan persekitaran yang mereka jumpa setiap hari. Tetapi ada satu perkara yang kita boleh kawal di rumah. Sesuatu yang anak kita gunakan setiap hari, iaitu air yang mereka minum. Dan kerana air diminum setiap hari, kualiti air sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam kesihatan jangka panjang. Di sinilah teknologi penapisan air menjadi sangat penting. Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan di dunia hari ini ialah reverse osmosis atau ringkasnya RO. Teknologi ini sebenarnya bukan teknologi baru. Ia mula digunakan sejak tahun 1970-an dalam industri dan penapisan air laut. Kemudian, pada tahun 1990-an, teknologi ini mula digunakan dalam sistem penapis air rumah. Dengan perkembangan teknologi membran pada tahun 2000-an, sistem ini menjadi semakin cekap. Dan hari ini, teknologi RO digunakan secara meluas di seluruh dunia untuk menghasilkan air yang lebih tulen dan lebih selamat. Namun, bagaimana untuk kita memilih penapis air RO yang paling efektif? Jawapannya ialah penapis air yang mempunyai membran RO penapisan sehalus 0.0001 mikron. Untuk kita bayangkan betapa halusnya penapisan ini, mari kita bandingkan dengan beberapa perkara biasa.
Rambut manusia kira-kira 70 mikron. Bakteria biasanya sekitar 1 mikron. Virus pula sekitar 0.02 mikron. Tetapi membran RO menapis sehingga 0.0001 mikron. Ini bermakna penapisan ini sangat halus sehingga hanya molekul air sahaja yang boleh melepasi membran tersebut. Partikel lain seperti logam berat, bakteria, virus dan banyak pencemar lain akan ditapis keluar. Itulah sebabnya teknologi yang mempunyai membran RO penapisan sehalus 0.0001 mikron menjadi pilihan yang tepat kerana dapat menghasilkan air yang lebih tulen dan lebih selamat. Jadi persoalannya sekarang ialah bagaimana kita boleh membawa teknologi ini ke dalam rumah kita. Salah satu penyelesaian moden ialah Atomy Countertop Instant Heating RO Water Purifier. Sistem ini menggunakan penapisan RO dengan ketepatan 0.0001 mikron. Selain itu, ia mempunyai sistem pemanasan segera dengan suhu yang boleh dilaraskan. Dan reka bentuknya sangat kompak, sesuai untuk kegunaan di rumah tanpa perlu pemasangan yang rumit. Dengan sistem seperti ini, ibu bapa boleh menyediakan air yang bersih dan selamat untuk keluarga setiap hari dan di mana-mana sahaja. Satu lagi perkara penting tentang sistem ini ialah, ia tidak bergantung kepada satu penapis sahaja. Ia menggunakan sistem penapisan berlapis. Tahap pertama dan kedua ialah pra-penapisan, menggunakan komposit PP dan karbon aktif untuk menapis partikel besar. Tahap ketiga ialah membran RO berketepatan tinggi, yang melakukan penapisan utama. Tahap keempat menggunakan karbon aktif kulit kelapa, yang membantu meningkatkan rasa air. Dan tahap kelima ialah pensterilan UV, yang memberikan pelindungan tambahan terhadap mikroorganisma. Dengan sistem berlapis seperti ini, air melalui beberapa tahap perlindungan sebelum diminum. Selain penapisan membran, sistem ini juga menggunakan teknologi UV sterilization. Teknologi UV boleh membantu membunuh sehingga 99.9% bakteria. Ia juga membantu mensterilkan air dalam tangki, supaya air sentiasa berada dalam keadaan bersih. Ini memberikan satu lagi lapisan keselamatan. Jadi air yang diminum bukan sahaja telah ditapis, tetapi juga disterilkan sebelum digunakan. Ini membantu memberi ketenangan kepada ibu bapa bahawa air yang diminum oleh keluarga adalah lebih selamat. Selain keselamatan, satu lagi perkara penting dalam kehidupan harian ialah kemudahan. Sistem ini membolehkan suhu air dilaraskan mengikut kegunaan. Contohnya, sekitar 40 darjat Celsius sesuai untuk menyediakan susu bayi. Sekitar 70 darjat Celsius sesuai untuk teh herba atau minuman keluarga. Dan sekitar 98 darjat Celsius sesuai untuk kopi atau teh panas. Manakala, pilihan sukatan secara automatik yang boleh dipilih ialah 120 ml, 200 ml dan 500 ml. Ini menjadikan satu sistem sahaja boleh digunakan untuk pelbagai keperluan keluarga setiap hari. Jadi, ia bukan sahaja menyediakan air yang lebih bersih dan selamat, tetapi juga menjadikan kehidupan harian lebih mudah. Ada satu perkara menarik tentang psikologi kanak-kanak. Kanak-kanak sebenarnya tidak dilahirkan dengan tabiat minum minuman manis. Banyak kajian menunjukkan bahawa tabiat minum anak terbentuk daripada persekitaran mereka. Jika di rumah sentiasa tersedia minuman manis, anak akan terbiasa dengan minuman manis. Tetapi jika di rumah air bersih yang sedap diminum sentiasa mudah didapati, anak akan lebih cenderung untuk minum air kosong. Dan ini sebenarnya adalah satu tabiat kesihatan yang sangat baik untuk jangka panjang. Dalam bidang kesihatan, satu perkara yang sering ditekankan ialah ini. Kesihatan masa depan bukan ditentukan oleh satu keputusan besar, tetapi oleh tabiat kecil yang kita lakukan setiap hari. Apa yang anak kita makan, apa yang mereka minum, dan gaya hidup harian mereka. Semua ini membentuk kesihatan mereka pada masa depan. Sebab itu, sebagai ibu bapa, perkara paling penting bukan hanya memberi pendidikan yang baik, tetapi juga membantu anak membina tabiat sihat sejak kecil. Sekarang saya ingin bertanya satu soalan yang sangat mudah kepada semua ibu bapa di sini. Jika kita tahu bahawa kita boleh menyediakan air yang lebih bersih dan lebih selamat untuk anak kita, mengapa kita tidak melakukannya? Sebagai ibu bapa, kita selalu mahu memberikan yang terbaik kepada anak. Kadang-kadang kita sanggup berbelanja untuk pendidikan, kelas tambahan, peralatan pembelajaran, tetapi perkara yang anak kita gunakan setiap hari sepanjang hidup mereka ialah air. Jadi persoalannya sangat mudah.
Jika kita boleh memberi air yang lebih selamat untuk mereka, mengapa kita tidak melakukannya sekarang? Realitinya sebagai ibu bapa kita, mungkin tidak mampu memberikan segala-galanya kepada anak kita. Kita mungkin tidak dapat memberi mereka sekolah paling mahal, semua peluang terbaik di dunia. Tetapi ada satu perkara asas yang sebenarnya berada dalam kawalan kita, iaitu air yang mereka minum setiap hari. Air yang selamat bukan kemewahan. Ia sebenarnya adalah keperluan asas kesihatan. Dan sebagai ibu bapa, itu adalah satu tanggungjawab yang kita boleh kawal. Jika kita bercakap tentang kesihatan anak, banyak perkara boleh dibincangkan. Pemakanan, pendidikan, aktiviti fizikal. Tetapi sebelum semua itu, ada satu asas yang sangat penting, iaitu air yang selamat. Kerana air adalah sesuatu yang anak kita minum setiap hari sepanjang hidup mereka. Jika asas ini baik, ia membantu menyokong kesihatan jangka panjang. Selama ini, apabila kita bercakap tentang masa depan anak, kita sering fokus kepada pendidikan, sekolah yang baik, kelas tambahan, buku dan pembelajaran. Semua ini memang penting. Tetapi kesihatan otak anak bukan hanya tentang apa yang mereka pelajari. Ia juga berkait dengan persekitaran dan kesihatan tubuh mereka. Termasuklah sesuatu yang sangat asas, apa yang mereka minum setiap hari. Hari ini kita telah melihat beberapa perkara penting. Pertama, otak kanak-kanak berkembang sangat pesat pada usia awal kehidupan. Kedua, persekitaran dan kesihatan memainkan peranan penting dalam perkembangan tersebut. Ketiga, air adalah sesuatu yang anak kita minum setiap hari sepanjang hidup mereka. Dan teknologi hari ini membolehkan kita menyediakan air yang lebih bersih dan lebih selamat di rumah. Sebagai ibu bapa, kita mungkin tidak dapat mengawal semua perkara dalam dunia ini. Tetapi kita boleh mengawal apa yang berlaku di rumah kita sendiri. Dan kadang-kadang keputusan kecil yang kita buat hari ini boleh memberi kesan besar kepada masa depan anak kita. Kerana pada akhirnya, kesihatan otak anak memang bermula dari rumah. Selepas semua yang kita bincangkan hari ini, persoalannya bukan lagi sama ada teknologi penapisan air ini penting atau tidak. Persoalannya ialah, bila kita mahu mula memberi air yang lebih selamat kepada keluarga kita. Bagi kebanyakan ibu bapa, keputusan ini sebenarnya sangat mudah. Kerana apabila ia berkaitan dengan kesihatan anak, kita tidak menunggu sehingga ada masalah. Kita bertindak lebih awal. Dan langkah kecil seperti memastikan air yang diminum oleh keluarga adalah bersih dan selamat, boleh menjadi satu keputusan yang sangat bermakna untuk jangka panjang. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, boleh WhatsApp kepada saya melalui imbas kod QR tertera atau nombor 0162120083. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda. Dan terima kasih atas masa yang diluangkan. Saya Ong Bu Siong, mendoakan agar anda sekeluarga sentiasa sihat sejahtera. Jumpa lagi